Okay, hari ni Biko nak deliver satu kereta yang special. Dia van yang boleh tutup orang. Ni memang import dari Japan. High Ace Super Long Wheel Base. Dari dia launching sampai sekarang memang kena tunggu lama sikit. Tapi customer Biko dia tak tunggulah sampai lama sangat. So ni yang first delivery Biko hari ni. So sebelum deliver kita standby siap-siap pergi isi minyak penuh dulu. Kunci dia macam ni. Dia memang besar, panjang, lepas tu tinggi. Nasib baiknya dia ada gear auto. So harap Biko boleh bawa lah Jom kita pergi isi minyak dulu. Okay, dah siap isi penuh minyak. Full tank dia boleh jalan 600 km lebih. Ni first time Biko bawa kereta yang besar macam ni. Tapi kereta ni Biko approve. Memang bawa dia sedap. Macam kereta biasa. Cuma dia panjang sikit je. Mungkin sebab dia punya engine sudah kat depan. Dia tak macam lorry ataupun van biasa. Dia punya engine tu kat bawah seat kan. So masa kita bawa, kalau kat bawah seat punya engine, dia bawa tu macam akan pumping kuat. Tapi yang ni bawa je sedap. Dia macam kereta biasa. Memang sedap lah. Approve yang ni. Untuk mana company agensi ke ada nak buat transport punya, kalau dia punya pekerja macam Biko kecil-kecil pun tak ada masalah, boleh je bawa. Sebab Biko pun nak try. Biko kecil macam ni pun boleh bawa kereta ni sebab seat dia boleh adjust, boleh tinggikan, rendahkan, boleh ke depan, ke belakang. Memang okey. So sekarang ni Biko tunggukan semua sampai untuk ambil kereta.